I say man, biar betul kat sini. Macam tak logik ke. Dekat tengah jalan mana entah tu. Flow and Brew. Betul lah ni. Ni betul-betul hidden gem babe. Macam-macam kat menu dia. Boleh lah ambil smoked lamb satu, smoked brisket ni satu. Ada nasi goreng kat kan? Boleh lah ambil nasi goreng kambing ni satu. Lepas tu ambil ice blended mango ni lah. Alright, tu saja. Masih. Oh ni kereta api dia kan? Boleh tengok lah dalam. Nak ambil gambar ke, ambil video. Panas tak? Sorry. Okay, terima kasih. Smoked lamb ribs. Ini yang tengok dalam kereta api tadi tu. Bismillah. Bismillah. Dah masuk dalam kereta api tu jadi lembut lah. Ini pisau yang tak payah pakai pun. BBQ, mayonis, chili. Bismillah. Ini kalau makan setahun sekali tak cukup ni. Kalau makan sebulan sekali. Kucing ni nak sekali. Dia tahu benda sedap. Smoked brisket. Tengok pun dah menyelerakan ni. Dia macam lah. Brisket ni sedap tak? Ada lemak sikit dekat sebelah tu. Brisket campur kentang, campur coleslaw. Dua-dua ni smoke dekat dalam kereta api tadi. So rasa dia tu ada smoky sikit lah. Ini kalau nak bawa family datang sini, bukan option yang salah lah. Elok lah datang sini. Nasi goreng kambing. Bismillah. Sedap kat nasi goreng dia. Ingat biasa je. First aku datang tadi ingat salah lah tadi. Sebabnya dekat tepi jalan, lepas tu macam kat tepi-tepi ni rumah ni. Rupanya masuk dalam sikit ada tempat makan. Daging sedap. Nasi goreng pun sedap. Macam mana ni? Kedai ni dibuka daripada petang sampai ke malam. Ikut je Waze nama ni, jumpalah tempatnya. Alright.